Hai semua, Assalamualaikum. Kali ni saya nak share lauk daripada paru, iaitu paru bercili crispy. Okey, first kali kita perlukan 300 gram paru lembu. Nampak paru ni lembut aja kan? Masukkan air dalam periuk bersama dengan paru. Kemudian kita rebus sampai paru ni jadi keras macam ni. Bolehlah kita buang air dia. Kemudian untuk dapatkan paru yang crispy, kita perlu hiris nipis-nipis. Senipis yang boleh. Kalau nak tahu, kalau kita tak rebus paru tu tadi, kita tak boleh nak hiris macam ni. Okey, inilah rupa paru yang kita dah hiris. Lepas tu, panaskan minyak dalam kuali. Bila minyak dah panas, bolehlah kita goreng paru ni supaya dia jadi rangup. Warna dia akan bertukar jadi warna gelap macam ni. Bolehlah diangkat dan ditoskan minyaknya. Okey, next sediakan 10 tangkai cili padi, 2 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita blend bahan-bahan ini sampai jadi halus. Lepas tu bolehlah ditumis. Saya guna minyak goreng paru tadi, tapi saya kurangkan sikit lah. Tumis sampai pecah minyak, kemudian tambahkan gula, garam dan sedikit perasa. Kacau-kacau lagi, pastikan cili betul-betul masak. Kemudian bolehlah dimasukkan paru yang kita dah goreng tadi. Lepas tu sebatikan dan boleh matikan api. Sedia untuk dihidang. Okey, inilah rupa paru bercili crispy kita. Sedap sangat dimakan dengan nasi panas-panas. Sekian saja perkongsian resipi dari saya. Selamat mencuba. Bye.